Selamat datang ke Karnival Keusahawanan Sekolah Kebangsaan Gua Lobak tahun 2026. Mari kita saksikan liputan perjalanan program hari ini. Pada pandangan Ustazah, apakah sambutan pengunjung di Gerai Bandar pada hari ini? Alhamdulillah, sambutan yang sangat menggalakkan daripada pengunjung yang terdiri daripada para waris dan juga murid-murid. Banyak barangan yang kami sediakan di Gerai Bandar ini, termasuklah baju, tudung, kasut, mainan dan sangat-sangat menggalakkan. Alhamdulillah, hasil telah mencapai melebihi sasaran. Terima kasih. Terima kasih Ustazah.
Keseluruhannya, Karnival Keusahawanan ini berjaya mencapai matlamatnya. Program ini dapat melahirkan murid yang kreatif, berjaya dan berdaya saing. Kami daripada TVPSS SK Golobak mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat. Teruskan menyokong aktiviti sekolah. Sekian, terima kasih. SKJL steady. Bye-bye.